Walaupun nampak pelik, sebenarnya makanan ni benar-benar wujud dan malah dijual kepada orang ramai. Inilah suo diu, hidangan unik berupa batu-batu kecil yang dimasak bersama cili dan pelbagai rempah pedas. Makanan ni berasal dari kawasan pergunungan di Guizhou dan juga sering ditemui di wilayah Hubei, China. Dalam proses penyediaannya, batu-batu kecil yang diambil dari sungai terlebih dahulu dibersihkan dengan teliti. Kemudian batu tersebut ditumis dalam kuali panas bersama minyak, cili kering, bawang putih, halia serta rempah khas China seperti lada Sichuan sehingga aromanya menjadi sangat kuat. Walaupun dimasak seperti makanan, batu tersebut sebenarnya tidak dimakan. Biasanya orang yang mencuba hidangan ini akan mengambil batu menggunakan penyepit dan merasai kuah pedas serta rempah yang menyelaputi permukaannya. Kemudian membuang kembali batu tersebut. Disebabkan cara makannya begitu, hidangan ni dinamakan suo diu yang bermaksud hisap lalu buang. Ia menjadi salah satu menu unik yang menunjukkan kreativiti masyarakat dalam menikmati rasa yang kaya dengan rempah. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.